Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada doktor dan kepada rakan-rakan sekalian. Jadi kami daripada kumpulan 8 yang mana kami terdiri daripada Muhammad Arman Akil bin Muhammad Nazrin, Abdul Hakim bin Khairi, Muhammad Hazim bin Hafizul, Muhammad Hilmi bin Rusdin dan Muhammad Muizzuddin bin Zunaidi. Jadi kami akan membawakan tajuk iaitu meningkatkan penguasaan tasrif fi'il madhi melalui kaedah cut, game and song. Bagi bab yang pertama, iaitu refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, kami telah mendapati sekolah ini dia menggunakan kaedah tradisional, iaitu isu pendekatan tradisional, iaitu dia menggunakan kaedah hafalan dan latihan yang bertulis menggunakan buku teks, yang mana kami dapati itu adalah cara yang kurang berkesan. Manakala murid ini dia akan keliru dan dia akan sukar mengingati turutan tasrif fi'il madhi dengan tepat. Yang kedua, kami dapati suasana pembelajaran di sana. Suasana pembelajaran di sana, penyampaian itu berpusatkan guru. Maknanya guru sahaja yang menjadikan pembelajaran itu berkesan. Jadi menyebabkan suasana itu bosan dan kurang menarik. Murid kurang fokus, pasif dan tidak terlibat aktif, mengakibatkan pencapaian tidak memberangsangkan. Bab yang kedua, fokus kajian kaedah interaktif. Jadi masalah utama yang kami dapati adalah murid ini dia sukar untuk mengingati turutan tasrif fi'il madhi yang mana mereka ni dia tidak lancar untuk membaca dan menyebabkan pencapaian mereka rendah. Jadi pendekatan yang kami guna adalah cut, game and song. Jadi yang pertama adalah cut game. Cut game yang kami gunakan adalah menggunakan cut yang interaktif untuk menyusun dan mengingat turutan tasrif fi'il madhi melalui permainan yang menyeronokkan. Dan yang kedua adalah pendekatan song, iaitu lagu lah. Jadi lagu ini dia akan membantu murid untuk menghafal dan mengingat tasrif fi'il madhi dengan mudah melalui irama dan rentak muzik yang menarik. Bab 3 adalah objektif kajian tindakan. Yang pertama, kita akan mengenal pasti tahap penguasaan murid sebelum kita melakukan intervensi. Dan yang kedua, kita akan melaksanakan intervensi melalui kaedah cut, game and song. Dan yang ketiga, kita akan menilai keberkesanan, iaitu selepas kita melakukan intervensi melalui kaedah cut, game and song, kita akan tengok pencapaian murid-murid. Seterusnya, kriteria kejayaan ataupun harapan yang kami ingin pastikan apabila kami melakukan intervensi ini. Yang pertama adalah peningkatan penguasaan. Kita mengharapkan bahawa murid-murid ini dapat menghafal dengan lebih lancar dan dapat menguasai tasrif fi'il madhi dengan lebih teratur. Dan yang kedua adalah pembelajaran yang bermakna. Kita nak mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih aktif dan menyeronokkan. Dan yang ketiga, kita nak penglibatan aktif daripada semua murid dalam pembelajaran bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan dengan subtopik 4.0 iaitu sasaran atau subjek kajian. Yang pertama ialah lokasi dan fokus kajian. Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah yang terletak di Al-Ustar. Lokasi ini dipilih kerana sekolah ini memberi tumpuan kepada subjek-subjek pendidikan Islam dan salah satu subjek teras yang diajar ialah bahasa Arab. Fokus utama kajian ini adalah terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam aspek penguasaan tasrif fi'il madhi dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Yang seterusnya ialah tumpuan dan pemilihan subjek. Kajian ini menumpukan perhatian kepada pelajar yang menghadapi masalah kesukaran dalam mengingati serta membaca tasrif fi'il madhi secara lancar. Seramai 5 orang pelajar tingkatan 1 telah dipilih sebagai subjek kajian. Daripada 5 pelajar ini, 3 orang menunjukkan penguasaan yang baik, manakala 2 orang lagi menghadapi masalah dari segi hafalan dan kelancaran membaca. Ini menjadikan asas kepada usaha untuk memperbaiki kaedah pengajaran yang sedia ada. Seterusnya, sebab-sebab kenapa pemilihan iaitu pelajar tingkatan 1. Pelajar tingkatan 1 ini dipilih kerana mereka berada pada peringkat menengah rendah yang merupakan peringkat kritikal dalam pembangunan asas pembelajaran bahasa Arab. Tambahan pula, mereka masih mempunyai masa dan ruang untuk memperbaiki prestasi sebelum menghadapi
penilaian atau peperiksaan yang lebih mencabar pada masa akan datang. Seterusnya kita akan lihat pula pada tujuan kajian ini dilakukan. Untuk tujuan ini iaitu ada 2 poin. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah pelajar dalam penguasaan tasrif fi'il madhi, dan yang kedua ialah mengimprovisasikan kaedah pengajaran sedia ada supaya lebih berkesan dan bersesuaian dengan keperluan pelajar. Kelebihan kajian ini pula terbahagi kepada 3 poin yang saya sediakan. Kajian ini mempunyai beberapa kelebihan, iaitu antaranya membantu guru memilih pendekatan yang lebih bersesuaian dan berkesan dalam pengajaran. Yang kedua ialah membantu pelajar mengatasi masalah hafalan dan kelancaran bacaan tasrif fi'il madhi. Dan yang terakhir ialah menyokong peningkatan prestasi pelajar dalam subjek bahasa Arab secara keseluruhannya. Kesimpulan kat sini, secara keseluruhan kajian tindakan ini diharap dapat memberi impak positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam peningkatan penguasaan tasrif fi'il madhi dalam kalangan pelajar tingkatan 1. Sekian sahaja pemandangan daripada saya bagi subtopik 4.0 ini. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai tinjauan awal yang merupakan salah satu komponen penting dalam kajian tindakan ini. Untuk kepentingan tinjauan awal adalah untuk mengenal pasti punca utama permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam penguasaan tasrif fi'il madhi. Selain itu, ia juga membantu guru dalam merancang intervensi dan mengimprovisasikan kaedah pengajaran sedia ada agar lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar. Untuk instrumen yang pertama iaitu pengutipan data. Dalam kajian ini, beberapa instrumen pengutipan data telah digunakan bagi mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Antaranya ialah yang pertama, pemerhatian secara langsung semasa sesi pengajaran dan pembelajaran PDP bagi menilai keupayaan pelajar dalam mengingati dan membaca tasrif fi'il madhi. Yang kedua ialah ujian penilaian, iaitu ujian penilaian bertulis dan membaca bagi mengukur tahap penguasaan dan kefahaman murid. Yang ketiga ialah temubual tidak formal bersama pelajar yang dikenal pasti mengalami kesukaran untuk mengetahui punca sebenar masalah mereka. Dan juga iaitu catatan reflektif guru juga diambil kira berdasarkan apa yang diperhatikan semasa PDP dijalankan. Untuk kutipan data pula, ia dilakukan sepanjang proses PDP, khusus semasa pengajaran topik tasrif fi'il madhi. Guru melakukan pemerhatian terhadap kelima-lima orang pelajar yang terlibat. Seterusnya, ujian ringkas diberikan untuk menilai tahap penguasaan mereka. Bagi pelajar yang menunjukkan masalah, temubual tidak formal dilakukan untuk mengenal pasti kesukaran yang dialami. Untuk analisis data yang diperoleh dianalisis menggunakan 2 pendekatan, iaitu data kualitatif yang diperoleh daripada pemerhatian guru dan hasil temubual bersama pelajar. Ini akan membantu mengenal pasti aspek kelemahan pelajar secara mendalam. Yang kedua iaitu data kuantitatif. Ia diperoleh daripada ujian bertulis dan membaca yang dianalisis berdasarkan markah dan tahap pencapaian pelajar tersebut. Hasil dapatan tinjauan awal, 2 daripada 5 orang pelajar tidak dapat mengingati dan membaca tasrif fi'il madhi dengan betul dan lancar. Dan pelajar yang terlibat juga didapati kurang fokus dan tidak berminat dengan kaedah pembelajaran sedia ada. Kesimpulannya, tinjauan awal ini memberi gambaran yang jelas tentang masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar serta menjadi asas penting dalam merancang intervensi yang lebih berkesan dalam meningkatkan penguasaan mereka terhadap tasrif fi'il madhi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ialah intervensi. Intervensi yang kami lakukan untuk tasrif fi'il madhi ini adalah card games and song. Kami menggunakan kaedah dan teori The Chemist McTaggart yang di mana mempunyai 2 kitaran, iaitu kitaran pertama dan juga kitaran yang kedua. Kitaran yang pertama adalah kami akan merancang, bertindak, memerhati. Selepas habis itu kami akan mereflect dan serta sebelum memasuki kitaran yang kedua, kami akan membaiki rancangan asal yang mana kami lakukan untuk kitaran yang pertama dan menambah baik kepada kitaran yang kedua dengan membuat tindakan, membuat pemerhatian serta mereflect terhadap kitaran kedua sebelum kami membuat penilaian. Untuk intervensi kitaran yang pertama, kami telah membuat satu perancangan. Pada fasa ini, masalah yang kami kena pasti adalah kesukaran murid untuk menguasai tasrif ini, iaitu fi'il madhi yang kami fokuskan. Jadi kami melibatkan penggunaan intervensi yang kami lakukan adalah permainan kad, iaitu card game, dan juga lagu
Bahan-bahan yang diperlukan ialah seperti kami memerlukan kad yang mempunyai warna yang menarik, yang mengandungi fi'il madhi dan domir, serta lagu yang disusun mengikut melodi yang mudah dan menarik perhatian murid. Seterusnya adalah tindakan yang kami lakukan. Intervensi ini dijalankan selama 4 minggu ke 5 minggu dengan aktiviti yang telah dirancang. Jadi untuk minggu yang pertama, kami memerlukan dengan ujian pra dan pengenalan kepada lagu tasrif fi'il madhi kepada murid. Untuk minggu kedua, aktiviti menggunakan lagu dilakukan secara berkumpulan dan juga individu bagi membantu penghafalan murid serta bagi murid untuk faham. Yang ketiga dan juga keempat, untuk 2 minggu ini kami melibatkan aktiviti permainan kad, iaitu permainan peradangan kad dan pertandingan tasrif race yang merangsang minat dan perkhidmatan murid secara aktif, iaitu ia mempunyai 2 game, iaitu kad game dan juga sambil dimasukkan dengan lagu bagi merancakkan aktiviti PDP dalam kelas. Seterusnya, selepas tindakan dah dibuat, kami membuat pemerhatian. Sepanjang pelaksanaan intervensi ini, pemerhatian guru dan juga rekod pada tahap penglibatan murid adalah terhadap kesilapan yang dilakukan serta reaksi murid juga terhadap kaedah pembelajaran baru ini. Pemerhatian dilakukan menggunakan senarai semak. Selain itu, maklum balas secara informal juga dikumpulkan daripada murid bagi mengetahui apa yang perlu dilakukan serta pandangan mereka supaya penggunaan kad game and song ini dapat dibuat dengan baik sekiranya perlu ditambah baik. Selain seorang guru juga perlu melihat pada penilaian yang dilakukan sama ada murid berjaya ataupun tidak berjaya, dan serta berapa peratus pelajar yang betul-betul memahami tentang tasrif fi'il madhi ini. Selain itu adalah refleksi. Setelah selesai pelaksanaan, guru melakukan analisis terhadap keputusan ujian pra dan juga pasca intervensi ini dalam menilai perubahan penguasaan murid terhadap tasrif fi'il madhi. Refleksi juga dibuat dengan mengambil kira pemerhatian dan maklum balas murid. Daripada refleksi ini, kami sebagai guru mengenalpasti kekuatan dan kelemahan intervensi serta merancang penambahbaikan untuk intervensi ini dapat digunakan dengan baik serta memberi penguasaan kepada murid pelajar tingkatan 1 dan juga murid mampu untuk menghafal dengan baik walaupun tidak lancar. Seterusnya adalah intervensi kitaran yang kedua, di mana setelah kami memperbaiki apa yang perlu kami baiki untuk memberikan intervensi kami ini lebih lengkap dan memberikan murid mudah untuk mengikuti dan mendapat hasil yang lebih baik pada penghujung ketika membuat penilaian. Jadi kami telah melakukan perancangan yang baru untuk menambah baik semula intervensi pada kitaran yang pertama adalah untuk aktiviti ini adalah pengenalan dan penerangan konsep tasrif fi'il madhi semula. Guru memerlukan ini dengan penerangan dalam maksud dan kepentingan tasrif ini dalam bahasa Arab. Visual seperti carta tasrif akan digunakan bagi membantu pelajar memahami struktur dan variasi bentuk fi'il madhi dengan lebih jelas. Ia merupakan untuk memberi murid ini mempunyai asas teori yang kukuh terhadap tasrif fi'il madhi yang ingin mereka kuasai. Seterusnya, tindakan yang guru perlu lakukan adalah membahagikan pelajar ini kepada kumpulan kecil dan diberikan set kad untuk bermain permainan dan juga lagu. Tetapi lagu yang perlu kami buat adalah dengan secara berulang serta mengandungi pelbagai bentuk fi'il madhi dan subjeknya, iaitu domirnya, supaya pelajar ini dapat menguasai secara optimum. Dan seterusnya,
pelajar akan bergilir-gilir memilih dan memadankan kad untuk membentuk ayat yang betul berdasarkan tasrif yang mereka hafal. Permainan ini adalah bertujuan untuk memperkukuh hafalan dan pemahaman pelajar melalui pendekatan pembelajaran yang aktif. Seterusnya adalah pemerhatian yang kami lakukan. Guru akan memperkenalkan lagu yang mengandungi bait-bait ayat dengan contoh tasrif al-madi yang mudah untuk diingati. Pelajar juga akan didorong untuk bernyanyi bersama sambil mengenal pasti dan menyalin betul fi'il madi dalam lagu tersebut dengan kaedah yang berulang, kerana aktiviti ini dapat menggunakan pendekatan muzik dan ritma sebagai alat bantu ingatan. Kerana sesi pengulangan itu yang dilakukan, pemerhatian yang kami berjaya lakukan adalah pelajar dapat menguasai dengan lebih baik serta hafalan mereka lebih lancar dan mereka dapat menguasai dengan lebih baik dan kukuh. Untuk refleksi yang kami lakukan adalah sesi refleksi bersama antara guru dan pelajar bagi menilai keberkesanan keseluruhan intervensi. Sebelum pelajar diminta untuk memberi komen, mereka akan ada satu penilaian yang kami lakukan di platform Quizizz, serta selepas mereka mendapat keputusan, mereka diminta untuk memberikan komen, pengalaman mereka dan cadangan penambahbaikan. Guru pula akan merekodlah pemerhatian dan membuat penilaian terhadap pencapaian pelajar di akhir kelas. Seterusnya adalah cadangan penilaian yang boleh dibuat. Di sini kami telah memilih 4 cadangan penilaian yang boleh dilakukan, iaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian kendiri dan rakan sebaya serta penilaian berasaskan prestasi. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian ini dijalankan secara berterusan sepanjang proses pengajaran bagi memantau kemajuan pelajar secara langsung. Ia membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan pelajar dan memberi maklum malas segera bagi memperbaiki kelemahan pelajar. Dan ia dapat meningkatkan tahap optimum pelajar bagi memahami subjek yang mereka pelajari. Seterusnya adalah penilaian sumatif. Ia dilaksanakan selepas tamatnya modul pembelajaran bagi mengukur pencapaian keseluruhan pelajar. Menurut Papa Dima, ia menggariskan bahawa ujian bertulis yang merangkumi soalan berkonsepkan tasrif al-madi ini dalam ayat lengkap serta dapat menguatkan pemahaman pelajar. Seterusnya adalah penilaian kendiri dan rakan sebaya. Ia menggalakkan pelajar dalam mengambil peranan yang sangat aktif dalam pembelajaran. Penilaian kendiri dan rakan sebaya ini juga mempunyai proses yang sangat panjang kerana rakan sebaya mempunyai tahap pemahaman yang berbeza. Jadi ia dapat memberi maklum balas yang sangat konstruktif dan juga ia dapat meningkatkan pemahaman pelajar secara kolektif juga. Akhir sekali, penilaian berasaskan prestasi. Bagi mengukur kemahiran aplikasi pelajar secara praktikal, menurut Ameti, ia menegaskan bahawa pelajar dapat dinilai melalui kemampuan mereka dalam menghasilkan ayat atau dialog kreatif. Contohnya yang mana kita gunakan adalah tasrif al-madi. Penilaian dibuat akan dapat menilai prestasi akhir pelajar. Seterusnya, saya beri laluan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muizzuddin bin Zunaidi. Saya akan membentangkan tentang jadual pelaksanaan kajian tindakan. Okey, kajian tindakan ini mengambil masa selama 12 minggu, iaitu daripada bulan Februari sehingga April 2025. Okey, pada minggu pertama bulan Februari 2025, guru melakukan proses mengenal pasti masalah dalam pembelajaran. Proses ini sangat penting kerana ia membantu guru untuk mengetahui kelemahan dan masalah dalam PDPC. Pada minggu pertama tersebut juga, guru telah melakukan penetapan fokus kajian. Okey,
Pada minggu kedua bulan Februari, guru mula melaksanakan tinjauan awal. Ini bagi mengenal pasti punca utama permasalahan yang dihadapi oleh murid. Pada minggu itu juga, guru juga telah melakukan pengumpulan data, iaitu melalui kaedah pemerhatian, ujian bertulis dan sesi temu bual. Okey, seterusnya pada minggu ketiga bulan Februari, guru mula merancang intervensi kitaran pertama yang akan dilaksanakan, iaitu melalui kaedah card game and song. Guru mula menyiapkan bahan-bahan dan menyusun lagu yang akan dipraktikkan semasa PDPC. Seterusnya pada minggu keempat bulan Februari sehingga minggu ketiga bulan Mac, guru mula menjalankan intervensi yang telah dirangka kepada 5 orang murid yang dipilih. Pengumpulan dan analisis data oleh guru juga dilaksanakan semasa tempoh tersebut. Setelah berakhir pelaksanaan intervensi kitaran yang pertama, guru melakukan refleksi terhadap program intervensi tersebut bagi menilai keberkesanan kaedah yang dijalankan. Okey. Pada minggu keempat bulan Mac, guru merancang intervensi kitaran kedua dan melakukan beberapa penambahbaikan bagi memastikan keberkesanan intervensi kitaran kedua. Pada minggu itu juga, guru menjalankan intervensi kitaran kedua, mengumpul data, menganalisis data dan melakukan refleksi dalam tempoh 4 minggu juga, iaitu sehingga minggu ketiga bulan April. Okey, akhir sekali pada minggu keempat bulan April, guru melakukan penilaian bagi mengetahui sejauh mana keberkesanan program intervensi yang telah dilakukan. Setelah guru melakukan penilaian, guru menulis laporan kajian tindakan. Okey, kalau kita tengok pada jadual, ini menunjukkan bahawa kajian tindakan ini berjalan secara sistematik mengikut masa dan tempoh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmi bin Rusdin. Saya akan menerangkan sedikit maklumat berkenaan anggaran kos perbelanjaan. Seperti yang sedia maklum, KPM melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menekankan keperluan dalam menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif, mendorong penggunaan teknologi dan kaedah inovatif dalam PDP. Menurut Garis Panduan Kewangan 2021, perbelanjaan PDP dibenarkan di bawah peruntukan bantuan per kapita untuk buku rujukan, bahan habis guna, peralatan PDP dan program berunsur pendidikan. Berikut adalah perincian anggaran kos perbelanjaan. Yang pertama, kertas A4 putih yang bertujuan untuk mencetak lirik lagu tasrif fi'il madhi dan digunakan oleh pelajar untuk aktiviti penulisan tasrif secara individu, yang mana ianya menyokong latihan secara berstruktur dan pengulangan bertulis. Anggaran kos ini sebanyak RM13. Yang kedua, kertas A4 berwarna yang bertujuan digunakan untuk mencipta kad tasrif dan kad dhamir untuk tasrif al-madhi yang secara menarik, dan warna menerusi penggunaan kertas warna A4 ini dapat menarik perhatian dan merangsang memori visual pelajar. Dan anggaran kos ini sebanyak RM17.80. Yang ketiga, plastik laminate bersaiz kecil yang bertujuan untuk melaminasi dan melindungi kad tasrif dan kad dhamir agar ianya tahan lasak dan boleh digunakan semula dalam PDP seterusnya. Dan ini juga untuk memastikan BBM kekal dalam keadaan baik untuk penggunaan jangka masa panjang. Anggaran kos sebanyak RM13. Yang keempat, pen warna yang bertujuan diberikan kepada pelajar untuk menulis dan menghias tasrif mengikut kreativiti mereka sendiri.
dan aktiviti ini menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, dan anggaran kos ini berjumlah RM4.39. Dan yang terakhir ialah hadiah galakan yang berjumlah RM10 yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kepada pelajar yang menunjukkan usaha kreativiti dan pelibatan aktif. Dan jumlah keseluruhan anggaran perbelanjaan ini adalah sebanyak RM58.19. Seterusnya, berikut adalah senarai bahan bantu mengajar atau BBM tambahan, iaitu laptop, mini speaker dan video lagu Tasrif Fi'al Madhi. Dan senarai BBM ini tidak melibatkan kos perbelanjaan, dan ia merupakan inisiatif guru sendiri untuk memperkukuh kaedah intervensi yang dijalankan. Akhir sekali, kesimpulan yang boleh diambil ialah BBM atau bahan bantu mengajar yang dirancang dengan teliti mampu memberi kesan positif dalam PDP. Berdasarkan kajian oleh Muhammad Amir Mirza dan Muhammad Taufik 2024, keberkesanan BBM tidak bergantung kepada bahan semata-mata, tetapi cara guru merancang dan menggunakannya. Penggunaan kad berwarna, nyanyian yang sesuai dan sokongan audio berjaya meningkatkan minat, tumpuan dan penglibatan pelajar. Kemudian pendekatan pengajaran yang menyeronokkan seperti permainan lagu dan nyanyian meningkatkan lagi penguasaan kemahiran pelajar dalam asas bahasa Arab. Seterusnya, pengurusan perbelanjaan yang baik dan berpandukan kepada keperluan PDP menjadikan intervensi lebih berkualiti dan sesuai untuk jangka masa yang panjang. Dan akhir sekali, kaedah ini wajar diteruskan oleh penyelidik dan guru, khususnya bagi subjek bahasa Arab, dan membuat penambahbaikan dengan lebih inovatif dan mengikut keperluan pelajar. Setakat itu sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.